saya akan membawakan tadabbur surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hadirin yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas ini sangat pendek, ada 4 ayat je, tetapi mengandungi maksud yang sangat besar. Surah ini mengajak kita tentang tauhid, iaitu mengesahkan Allah. Allah ialah Tuhan yang satu, tiada sekutu baginya. Semua makhluk bergantung kepadanya. Allah tidak bergantung kepada sesiapa. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Pengajaran dari surah Al-Ikhlas ini, 1. Kita mesti menyembah Allah yang Maha Esa dan Agung. 2. Kita sebagai pelajar patut bergantung kepada Allah. Contohnya berdoa sebelum menghadapi peperiksaan atau memohon pertolongan bila susah. 3. Kita perlu ikhlas dalam belajar, beribadah dan melakukan kebaikan kerana Allah Maha Sempurna dan tiada tandingan. Kesimpulannya, surah Al-Ikhlas ini kita asas iman yang paling penting. Hanya Allah Tuhan kita. Hanya kepadanya kita bergantung, dan hanya Dia yang berhak disembah. Semoga kita menjadi pelajar yang ikhlas, rajin beribadah dan sentiasa mencintai Allah. Sekian, terima kasih.